Saya tak berapa faham tentang masbuk muafik. Minta jelaskan masbuk muafik. Masbuk ni mari lambat, ketinggalan. Mari duana dikira lambat. Tolak daripada rumah, start motor, naik atas tangga surat. Tak, dengan takbir dia dengan jamaah tu sendiri. Nah, walaupun dia mari dah cengak, orang pun qamat. Bila qamat, orang baris belaka. Dia tak baris, dia tu biar kau daun. Guna kau daun. Nah, jadi habis baru dia isyak, dia qamat pun naik, masbuk dia. Walaupun dia ada situ dah, dia panggil makmum masbuk mabuk. Lagu mana? Bila dia akad takbir Allahu Akbar, lepas dia takbir, dia tidak ada ruang untuk sempat habiskan bacaan Fatihah sebelum imam rakaat. Maka itulah orang panggil masbuk. Benda makna muafik. Muafik makna lepas pada dia takbir, dia ada masa untuk baca Fatihah lagi sampai habis. Faham? Bukan mana muafik masbuk kira mari baru sapa, dak. Kira kat takbir. Kita masuk langsung Allahu Akbar, tu imam baru dengar walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah baca Fatihah maka hukum lalu dah kita masbuk mansubika min imamihi, orang yang telah ditinggal oleh imamnya. Faham? Masbuk. Muafik Allahu Akbar. Nah, tu imam baru baca separuh surah Yasin. Nampak tak? Nah, maka dia sempat tak? Dan walaupun masa tu imam takbir, dia tengah jimuk. Contoh, faham? Dia keke, dia dengar orang kamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tengah jimuk bini dia. Buat contoh bini dia tu khomat bang, dia buat contoh dia panggil fiqh tafakuh fiddin, dia faham. Nah, bukan ngaji tak faham. Dia pun pada tu mandi junub faham tak? Mandi junub kata pakai baju Melayu, pakai sokok, naik motor pergi sampai sejik, tu imam baru baca ayat yang ketiga daripada surah Yasin. Nampak lagi? Faham tak? Dia kena balik. Sebab apa? Tak ingat pakai kain. Faham tak? Siapa ada orang gaduh lagi? Baju Melayu saja lagi. Patut rasa sejuk. Balik ambil kain kilas lagi, ayat yang ke-15 dari surah Yasin, dia pun takbir Allahu Akbar. Ustaz jawab masbuk muafik. Tak, kalau baru ayat ke-18 daripada surah Yasin, bermakna ada 15 minit lagi atau 10 minit lagi. Dr. Imam tu baca panjang Yasin. Faham tak? Itu maksud makmum muafik masbuk.